Oh, dia minta nasi lemak tu. Ayam. Oh. Oh. Ikuti manis. Terima kasih. Continue on Route 19 for 6 kilometers. Jangan tunggu Turn kak. left onto Jalan Pangkalan. Kan? Depan. Continue on Jalan Pangkalan for 1.5 kilometers. Continue on M8 for 17 kilometers. Turn right, then your destination will be on the right. Ya, sampai. Ngecek. ATV. Boleh. Thank you. Thank you. Okey, mana terus ah? Mana reception? Pergi sini. Booking ATV. Ah. ATV sini lah, parking sana. ATV sini ada. Oh, sini ya. Dulu pergi office. Reception office dulu. Sini. Office Ya. sini ya. Sini bawah. Alright. Sini kita bawah. Okay. Sana parking. Thank you. TV sini je. Oh, sini je. Oh, ni ada kedai makan ni. Oh. Tak ada orang. Oh, parking sini. Mana office tu? Ni kot. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dah sampai kat Duta Riang, Selandar, Melaka. Dia ni Dusun Durian lah. Dusun Durian. So dia ada buat resort juga kat sini. So aku datang ni untuk ambil package main ATV dengan makan durian. Aku tak menginap kat sini lah. Aku balik hari je. So aku ambil package main ATV dia, melawat Dusun Durian dia. Dengan apa tu dia bagi 4 kilo durian untuk makan. So ATV dia ada kat situ. Jadi kita pergi daftar dulu. Reception tu. Reception bawah tu. Assalamualaikum. Boleh ambil video Tak ada terpaksa lah ambil. Pokok durian ada buah lagi? Sekarang yang berbuah tu dah tak banyak dah. Ada ujung-ujung kan. Tapi ada buah lagi lah. Ada sikit je lah. Hari ni ada. Dia macam sampai awal lah. Ni gelato. Aiskrim ke apa ni? Aiskrim. Oh ni yang viral ke? Yalah, ada bentuk. Bentuk sangking. Produk dia sendiri Sangking RM20 coconut. Jom cari breakfast dulu. Senang teman-teman ni. Order sarapan dia. Order. Lepas tu tekan bell. Dia datang ambil order. Tengok menu dulu. Nasi lemak biasa pula RM8. Ayam RM16. Tengok view.
berbaloi lah dengan harga dia. Tak nampak ikan pun. Iya. Oh, dia minta nasi lemak tu. Ayam. Oh. Duduk dekat sikit. Lemak ayam. Kopi O. Bismillah. Okay geng, kita dah sudah sarapan. Kita pergi main ATV pula. ATV dia. Aduh. Berapa cc bang? 65 bang. Ha? 65. 625. Ha. Dia pakai gear tak? Ni macam auto juga. Auto je lah. Ya auto. Okay. Pandai je. Boleh. C-Force. CF Motor. Oh, CF pun keluar MTB. Pandai enjin dulu. So kalau Nanti- motor biasa tu abang kena pandai main dah. Okey. Kita main kat sini tu slow je bang. Okey. Berapa lama? Ya, kita kat dalam lebih kurang sejam setengah lah. Jam setengah juga. Ya. Betul Okey, lah. dan Sebab kita santai-santai. ada makan kat dalam. Oh, Ya betul. Okey. alright. Bagus bro. First time bawa sama apa macam apa tu? Sekejap. Pakai dish je. Aku pakai L. Macam bawa GTR tu, 140 tu. Alright, ada pun. Dia bukan ATV adventure kan. Dia santai. Okay. Kat sini antara Di atas lain, bawah lain eh. tapi rasa dia sama je. Mana yang tadi kita masuk tadi tu semua kawasan dia. Bentuk buah dia beza tak? Memang beza lah. Beza bang. lah. Dia memang nampak lah Oh. pokok buah tu memang buah musangking, yang bawah ni buah IOI. Mana tadi yang rendang tadi tu semua dia kacuk punya ni. Tak, Ada itu yang belah sebiji. sana tu yang tadi tu. Mula-mula tadi tu masuk ni. Itu dia memang yang kata apa? Tak ada kacuk. Dia belah sini je. Pokok lama tu lah. Lama Ah. tapi cantik dah dia punya. Kopi. 15 tahun. Jadi yang musim tu hari penuh buah. Penuh bang. Oh. Oi, penuh.
Ni dah habis dah hujung musim lah. Habis lah. Ha. Ada buat jualan lagi ke? Ya, kita dah stop jual lah. Hari ni last lah. Hari ni last. Yelah ada atal lagi tadi dah buruk. Ya betul. Ni ayuk air lah ni? Ni bukan ayuk ai. Dia nampak macam ayuk ai tapi Ha, bukan. bukan. Ni saya tak ingat lah nama dia. Nampak. Banyak ah. Ya Allah, sayang. Saya tak pasti dah nama dia dah lupa. Buruk, buah buruk. Ya betul. Sayang pula nampak. Tempoyak pun tak boleh lagi. Stop kamu. 42 ekar. Bukan kat sini je tau, kat lain pun ada tu. Takut macam nak terbalik. Dia macam nak terbalik. Itu buah sedap tu. Mana dia bawa? Stop dia lepak sini lah. Stop dia. Berhenti lah. Stop dulu. Alright, kita stop sini dulu. Makan durian. Makan durian kat sini. Ambil gambar lu. Balik pancing. Ya. Durian. Durian apa? Lima jari. Nama dia. Musang King tak ada? Musang King dah habis musim dah. Aduh, habis terus? Habis musim dah. Aduh. Lima jari. Ya betul. Lima jari. RM25 Tu apa Blackton? Blackton. Ya 30 Musang bukan Musang King. Musang King tak ada. Musang King Tak tak ada. ada. Oh, IOI ke? IOI. Durian. Maya sekali. Tak apa, sini bang, sini. Oh, ini durian. Ini buah kat durian. Sebab kita memang dusta, memang buah ni memang siap bagilah kita ambil. Saya makan ni manis. Saya masak Yang ni pahit sikit. Yang ni manis. Ni lemak manis tau. Yang macam beton ni dia ada lemak manis. Saya pakai yang ni tu. Saya pakai ni. Saya tahu dia ni. Hari ni dah beli beton. Dia beton ni pun dia ada pahit-pahit juga. Jadi Betul. hari ni beton tu yang kita beli. Dia nanti kita beli. Saya lebih suka musaki. Musaki ni memang tak ada lawan lah. Dah kata bongking. Dia rasa tu sempurna tau. Ya betul. Kalau beton tinggi dia bagi duit rasa dah. Kemudian apa yang ada lah hari tu. Ya betul. Apa-apa dia ada lah. Saking pun dia ada bagi juga kan. Ada tapi macam dah memang dah betul-betul hujung musim ni memang dah tak ada dah musaki ni. Sekarang lebih kepada Blackton lah. Dah pula. Biji besar. Masa dia pakai ni menjadi. Saking. Dia ingat dia boleh buat tanam buah hidup tapi buah dia tak jadi. Buah tak jadi lah. Isi dia. Tak jadi macam Malaysia punya. Dia mana-mana dia terpaksa import juga kan. Dulu dia nak elakkan import. Dah lah tak jadi. Dia dah import juga. Berapa kali lah orang Indonesia datang ni.
bawa tu ada lebih kurang dia pokok dia memang lain-lain. Tak sama. Setiap pokok tu memang hasil lain-lain. Kalau dalam kampung je 10 pokok 10 kan. Ya. Kalau musangking kau tanam lah 20 pokok pun tu lah rasa. Memang tu dia rasanya. Jom sambung kerja. Dah kenyang makan durian. 4 kilo 2 orang pun tak habis. Oh, dia tak ada handbrake Dia tak ada P je lah. Ha. Alright, terima kasih banyak. Okey, sama bang. Murah geng, 2, 4 dapat 6 biji, RM50 Blackton. Kilo 15. Dia ada mini zoo juga. Ada mini zoo juga. Bayarlah masuk. Oh, murah je, RM5. Children below tu free. Mini zoo dah. Bawa budak-budak best lah. Sekarang jom. Okey lah geng. Takat tu je lah package yang aku ambil. Main ATV dalam dusun durian. Sambil-sambil melawat dusun. So package dapat makan durian 4 kilo untuk 2 orang. So package aku ambil ni RM150. Sekali main ATV, sekali dapat durian, makan durian 4 kilo. Durian Blackton dengan 5 jari. Alright, sampai jumpa lagi. Jangan lupa belanja subscribe, like dan komen channel Asri Blues. Assalamualaikum.